Hari ni pakaian anak-anak perempuan sangat menakutkan. Dia pakai tudung tapi dia silang ke atas. Dia tunjuk apa yang ada pada badan dia. Pakai seluar yang ketat-ketat, stokin tak pakai, pakai baju tangan pendek. Ada juga yang jenis tengah tu dia pakai t-shirt tapi dia pakai handsok daripada sini sampai sini. Tuan-tuan, benda tu tak menepati syariat aurat. Aurat hendaklah ditutup, bukan dibalut. Yang pakai handsok atas sampai bawah ni tuan-tuan, tetap ketat, nampak bentuk tangan dia. Hari ni orang perempuan pakai seluar jean, pakai seluar ketat keluar daripada rumah, nampak tuan-tuan bentuk batang tubuh mereka. Bukankah Nabi sebut orang-orang yang pakai ketat daripada galangan orang perempuan ni, dia diibaratkan seperti telanjang, seolah tak pakai apa walaupun dia tutup. Islam nak kita dah garis panduan tu dah bagi elok dah. Tudung nak labuh tera mana, pakaian nak kena besar macam mana. Bukan saja-saja nak melindungi kehormatan dan kesucian kaum wanita. Hak tu kita suami dan bapa kena jaga. Anak-anak lelaki kita kadang-kadang keluar daripada rumah pakai short pant, pakai seluar pendek, nampak lutut dan sebagainya. Tuan-tuan, kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i tuan-tuan, aurat orang lelaki pusat ke lutut, wajib tutup, mesti tutup. Tak boleh nak biar terbuka tengok ke orang. Oh ni trend tak trend. Ataupun orang mak lah ni panas, mana boleh nak tutup macam tu. Tuan-tuan, setiap panas yang kita tanggung kerana Allah akan bayar kat kita, percayalah. Kita kena ajak anak-anak kita tuan-tuan. Bapa tak boleh lembik tengkok tuan-tuan. Anak-anak kita kena didik, kena marah, kena tegas. Tambah-tambah dengan anak-anak perempuan, lagilah kena jaga. Sebab maruah itu merupakan mahkota dia.